Macam mana ni? Saya tak banyak duit nak beli emas. Ada yang bagi tahu dia tak banyak duit nak beli emas. Sebenarnya tuan-puan, tentang simpanan emas atau beli emas ni, dia bukan nak tengok siapa duit banyak sebenarnya. Tapi nak tengok kepada siapa yang ada simpanan jangka masa panjang ke tak ada. Majoritinya kita ni kerja makan gaji. So lepas kerja sebulan, kita akan dapat duit yang kita akan alihkan sebahagian daripadanya untuk simpanan. So simpanan ni kena bagi kepada dua. Simpanan jangka masa pendek dan simpanan jangka masa panjang. So, tak kisahlah orang tu duit banyak ke, sikit ke, pasti akan ada simpanan yang dibuat. So, simpanan jangka masa pendek dan jangka masa panjang ni dibagikan begitu sebab kita nak simpanan kita tak dimakan inflasi dalam jangka masa panjang. Sebab tu, simpanan jangka masa panjang ni kita simpan dalam bentuk emas. Kalau simpanan kita kecil, serendah RM100 untuk simpanan jangka masa panjang, beli je emas dalam bentuk akaun emas gap. Ada orang simpanan dia untuk jangka masa panjang yang tak guna dalam masa terdekat ni, RM1,000, RM2,000. Mereka pun dah akan beli emas dalam bentuk akaun emas gap. Simpanan akaun emas gap ni, kita bukan cerita kita nak beli 10 gram seketul, 20 gram seketul. Bukan. Kita nak cerita kita menabung sikit-sikit, kumpulkan gram emas dalam akaun. Bila cukup target, baru kita fizikalkan ke dalam bentuk emas yang kita nak. Sekecil-kecil 0.25 gram. So jelas kan? Jangan sedih tau. Simpanan emas ni untuk semua orang. Tak kisah berapa pun income anda. Tak ada income pun kita boleh usaha untuk simpan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Pandai. Okey. So follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.